Nak kaya. Dan nak kaya sebutin tak kena ada harai ke halal ganyang berlaku. Tu nak ayat. Tak sempurnanya ibadat kita ni. Ni Tuhan royak sendiri dalam Quran ni. Bukan amo duk pandai-pandai duk. Alhaakumut takasur. Kita nak baca alha itulah. Alhaakum, melalaikan akan kamu. Melalaikan akan kamu. Wak wimung tu lalai, wak wimung tu lupa, wak wimung tu tak ada. Wak wimung tu sibuk. Tu. Siapa dia tu? At-takasur. Iaitu duk hipung harta kekayaan. Kerja buat nak kaya. Nak klik awal-awal takut rugi. Klik dekat-dekat tu. Supaya tu juga bila kita semaya. Allah, assalamualaikum kani, assalamualaikum kiri. Tak ada dah nak astagfirullah. Gina bangun selalu dah gaduh nak pergi kerja. Nak kata astagfirullah 3 kali tak ada dah. Tu email assalamualaikum kani, assalamualaikum kiri. Tu email baru dah astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Paling tengok di belakang tak ada suara habuk dah. Mamung duduk di selipar perak dah. Duduk di kaki 5 sejik dah. Bunyi perih-perih klik dah. Nak ayat tu gaduh lah. Gaduh nak kerja. Gaduh nak kerja. Dah lah klik-klik tak ada ngorik. Subuh pun tak ada sempurna subuh. Semaya betul-betul lah. Kau dah semaya ya hari ni nak ayat tu. Tapi kita tengok hari ni kau manusia dah amalan tak tahulah. Tak tahulah nak ayat. Ni ngamo dak ayat keadaan kita. Keadaan kita hidup hari-hari di hari ni. Maka Tuhan royak orang ning duk lagu ning bila dia nak khabar. Bila dia nak sedar. Bila dia nak sedar ni orang ning ni. Tuhan royak dalam Quran. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu ziarahi lubang kubur. Mu nak khabar tak khabar bila orang usung ditok dalam kubur baru khabar. Ni. Ni Tuhan royak sendiri. Mana tahu orang ni dia mati masuk lubang kubur baru khabar. Khabar jadi gapo lagi dah. Khabar jadi gapo lagi dah. Kena weh khabar jadi gapo. Lama kau duduk dalam kubur dah. Pada dalam kubur peheh-peheh dah lah. Berapa orang sekarang kamu dulu sampai lo ni ada berapa orang klik. Ada orang duk royak berita klik kok jahat ke, kok benesta ke, kok taning, kok jalan ke, ada dak royak atas klik dia tu seorang Muhammad. Mana tu dia bangun sinar tu. Ada tak? Tak ada. Dah gi dah lah. Sebab tu hari kita, hari orang mocak di telinga kita boleh tahu lah dah. Belum pergi lamuh lebih kubur tu tahu dah. Bila orang mengocak di telinga tu Allahu Akbar maci-maci weh sayu. Dengar suara demo halu dah. Kau kita tak ada pergi dah. Kalau hati orang tu iman dia kuat dia Allah. Dia ingat Tuhan je. Ya Allah, bagilah rahmat padaku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Tak ada dah orang aku nak minta tolong ya Allah. Mula Tuhan aku ya Allah. Baru khabar. Khabarlah. Tidak tak khabar. Orang nasihat tu saya dengar. Kerah perut dia nak ada. Ni tabiat manusia. Sebab tu Tuhan royak dalam Quran. Tuhan kata kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusianya sebenarnya layatgha, melampau. Telajak. Manusia ni telajak. Ikut gabut-gabut telajak. Apa boleh telajak tu? Melampau tu. Melampau batas. Telajak. Tak dengar orang nak royak. Tak dengar orang nak sihat. Tak cari belajar. Tak sini dengar. Kalau orang royak pula. Mana tu. Hari orang mucak di telinga macam tu. Gana Tuhan kata melampau. Manusia ni melampau. Ar-ra'ahu staghna. Kerana dia tengok diri dia ni ada harta. Itu tak?
Dia berasa kata dia ada duit, ada harta, kaya. Tapi aku tak heran kau orang. Ni tu heroyak le Quran sendiri. Sebab-sebab manusia melampau itu kerana dia tengok kata dia ni kaya. Sabit orang kaya siap lah dah orang kaya. Siapa dia boleh kata kau kaya? Tak ada orang boleh kata. Kata dia tak dengar. Kalau kita orang sesok kata orang kaya tak dengar, dia kata panah-panah. Nak kata kau yak kakau. Ni orang kaya. Ni buku tu, buku kaya, buku cari duit pitih. Bila cari kekayaan, ibadat tak sempurna. Ibadat tak sempurna. Tu nak ayat tu. Lepas tu bila kaya dah melampau. 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 Apa melampau? Apa panggil telajak. Tak si dengar orang, tak si dengar nasihat orang, tak ada berasa nak mengaji, nak belajar, tak. Orang nasihat tak dengar. Mata Hani ayat. Sabit itulah Nabi kata aku pergi tengok dalam syurga di malam Isra' dan Mi'raj. Aku tengok kebanyakan ahli syurga orang sesak belaka. Orang kaya ada jara-jara. Tengok sini. Tuhan kata kena tak. Tu alhaakumut takasur, melalaikan kamu daripada ibadat pada Allah Taala, melalaikan kamu tak ada nak ingat ke Tuhan. At-takasur, iaitu duk gaduh nak cari harta kekayaan, duk hipung duit, duk buk hijau, tengok bulan Ramadan hak nyata sekali. Ni orang Melayu kita sini. Orang Melayu kita sini tepat tak. Bulan Ramadan Tuhan wi sebulan dalam setahun. Satu bulan Tuhan anugerah kepada umat Nabi Muhammad. Supaya kita kumpulkan amal ibadat sebulan. Sepatut tak kena hijau bulan Ramadan. Duk saja dah. Duk ngatik je. Duk di masjid. Duk gelewak ke masjid balasah tu lah. Duk baca Quran. Gigi tu baca Quran. Gigi ni berzikir. Tapi tak. Hijau juga bulan Ramadan. Jangan tahu lebih kuat ada bulan tak Ramadan lagi. Kena je tak kena makan nasi. Tak nak beradu dah tengah hari. Tengok bulan Ramadan. Patut belah sekali ke apa nama? Jual dengan siapa tak ada terawih. Tu nak ya. Orang duk back kiu barulah katuk payung nak klik. Berjual ke darah. Tidak. Pada klik baru katuk payung orang bank ngorik. Baru katuk payung ambil kabak letak, ambil raga letak tak kereta baru nak klik. Cari puyuk duduk mana letak siap sipai klik dengan bini. Siapa di rumah tak arak dah lah. Engkau itu baik pukul 10, pukul 11 tengah hari ni dah. Semalam je bang dah pukul 3. Bukan bang tahajud, bang kukunnya. Tu nak rakyat kata. Orang kita cari harta tu. Moga dia tahu kata jual bulan puasa ni laku. Tak laku apa moga jual kat orang lapar. Supaya tengah air ikan lapar tu lah. Upan buh plastik pun dia rangah. Dia kata kebelalai cacing dah. Ni nak ayat kata orang kita. Tu bulan ibadat dah. Bulan ibadat dah tu. Tu. Bulan Ramadan ni panggil Ramadan Syahrul Ibadah. Bulan ibadat tu suruh ibadat. Tapi tak juga. La ilaha illallah. Cari duit sungguh. Otak tak ada musim apa. Tanya kotak kok mana ada katik. Tang walabu duk mana katik. Tang hubik telo kok mana katik. Tang isi keladi duk mana katik. Tak ada mikir tetes semaya sunat ada. Ayat bang buku 3 aku kunyo. Tak ada semaya sekat abuk. Beradu makan sahur start lepas tu sambung subuh. Lepas subuh tu hubung nak ni. Muka lapek karo ni. Nak widam belakang. Sudahlah pukul 9. Berti nyawa start pukul 11 tu baik dah. Boleh takut siap dah. Kata jangan dia terjual lah pukul 11 tak molek pukul 11 ni. Orang jual pukul 2 lah tu baik pukul 2. Tak leh pukul 11. Dia tahu pukul 11 laku. Tak laku puak-puak tak puasa bagi beli. Habis sungguh lah. Nak ke duit ya. Ni nak ayat kita nampak tu hari royak kita nampak dah. Nah, kita nampak tu hari royak. Tu nak ayat. Hanya sedar diri tak sedar diri nak ayat tu. Ni tu hari royak sendiri.
Orang ni Tuhan kata bila yang nak khabar? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga ziarahi lubang kubur. Baru dia khabar. Nak khabar tak khabar bila orang usung pergi kubur. Masuk lubang kubur tahu dah lah. Siap dah lah baru ayyallah. Tapi ayyallah pun tak klik dah lah. Ni kita ni keadaan manusia ingat molek. Ni hamba boleh duduk besar lagi, hamba tak mati lagi sikit-sikit, hamba pun tak ada. Demo pun tak ada, tak tahu apa yang pergi dulu. Hamba dulu, kau demo dulu, wallahu a'lam. Tapi siaplah persiapan kita. Bekal-bekal kena siap. Hamba siap cara hamba, demo cara demo. Jangan lalai. Kerana kita hidup sama taruh yang sini ni. Bukan tetap sini. Kita kena pindah 4 kali lagi. Kita kena pindah 4 kali lagi. Ingat molek. Duk tak tenir ni kita ni. Duk tak tetap lagi ni. Jangan dia ingat tetap lagi ni. Ya dah kita tak apa dah. Kita teluk lewing ni dah lah. Kita dah nak klik wak rumah denung. Di kalau kahwin tu. Tahu kita nak kata wak sini lah. Kita pun tak ayah kita wak sini lah. Dah lah kapur demo pun tak ada gapo. Mati nak duduk dalam tanah belakang. Wak sini. Berasa tetap dah. Kita lagi nak pindah pergi dalam kubur pula. Le kubur kita akan duduk ni boleh ada kita lebih lama daripada kita duduk dalam dunia. Dunia ni 70 ya. Boleh ada beratus tahun dalam kubur nak boleh baki daripada masa esok. Hani no ayat tu. Lepas tu duduk sana tak ada muka lain dah, duduk makan hak kita buat lah ni. Kalau mu buat banyak, mu boleh makan banyak. Mu senih. Tapi kalau mu tak sedia tekah mu duduk dalam dunia learning ni, maka mu laparlah di akhirat esok. Pas akhirat ni banyak lagi. Lepas dia lah kubur, pindah pula. Dah, gak makan sudah. Dah. Nak baki pada masa pula. Situ so pula. Keadaan pasal lain pula. Satu kesusahan pula situ. Kalau seni pun seni, kalau susah pun susah. Situ satu persingahan pula. Satu teseng pula itu. Duk. Berapa ratus tahun, 1000 tahun, tak tahu lah. Wallahu a'lam. Duk ladung di pada masa mula kita bakit. Tu. Faiza nufikha fis-sur. Apabila ditiup sangkala yang ketiga. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Hari tu tak ada dah guna titih baris ramai. Adik-beradik ramai, waris-waris ramai tak ada guna dah Tuhan kata. Wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanya nak bersorak tak ada dah. Bila bakit di kubur esok. Kita bakit dikubur, bini kita dikubur, natu kita dikubur, cucu kita dikubur, anak kita dikubur, pak saudara kita dikubur, 2 pupu dikubur lah kot. Tak ada dah. Tak ada nak kecek dah. Pah tu baik nyok. Mung cara mung nak pergi ke mana wallahu alam. Masing-masing bawa diri. Tu fala yatasaalun wala yatasaalun, tak ada nak tanya menanya. Ni keadaan kita baca. Pindah pula dah 2 kali dah. Duk di pada masalah bila Tuhan kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hei orang kafir, mu beceklah, mu asinglah daripada orang-orang beriman. Tuhan suruh becek. Hodok sekali sedaging kat ni daripada masa tu, Tuhan suruh becek. Jadi 2 kumpulan. Hak ni hak beriman, hak ni hak kafir. Hak kafir hadap ke pintu neraka jahanam, terjun dia dah. Kita hadap ke syurga nak meniti sirat. Tapi kena beradu dulu. Beradu apa? Beradu hisap amalan. Tuhan suruh cek dulu. Betul ke tak munduk di teluk ketong itu? Takut mu ada di hipik setara orang katik tu. Kau mu ada duk khenak orang ambil anak kerak wak Shanghai tu. Ambil minyak mati bunuh tok cha tu. Cik tengok dulu. Kau mu ada duk zoling orang. Kau mu ada duk curinyo orang. Tak kira. Cek situ dulu. Lepas cek siap baru timai. Cang nam nak. Cang nam nak ke apa? Dosa dengan pala letak. Tok datang nyepe kelu. Sama mana tak tahulah. Tu. Gi berak le mana tengok. Kalau gi berak balik pala. Alhamdulillah. Aku duduk teluk lewing itu. Aku baca Quran sokmo. Padahlah banyak pun. Allah banyak sekali kuat khairat jariah.
Itulah aku ingat jom tak pakai. Buat masuk sejik duit. Allah, dia tak tahu hari tu belinjo air liur tak boleh beli bakar. Oh, tak boleh beli bakar hari tu. Kuat khairah habis duit. Oh tu. Jom tak isap akak daun dia pun. Hari ni alhamdulillah banyaknya pahalaku. Dia aku khairat jariah. Allah, pada Nabi dia ayat tak putus sungguh weh. Ha. Kau duduk le kubur tu kalau jauh banyaklah pahala aku duduk saksum duduk hipung pahala. Hari ni ku seni sungguh. Mujulah babo tu mai royak. Ada noyak. Kita ada belakang. Ingat habis. Mujur cok dipanggil. Noyak. Bila timai sana itu ngikut. Kalau pergi berat balik dosa kok. Noyak tu sekali. Ingat edai, ingat icai, ingat sumpon. Duduk dalam sekali. Sumpah kata, Arroy. Mai auleh, mai lah kita. Adalah, aku dah sedar. Tu noyak tu. Pakat dia berjerit dalam neraka belakang. Tak kira Melayu, Sia, Topek, Cina tak kira. Dia jadi ahli neraka, pakat dia tu dah. Pakat dia bertepik berjerit lah. Ni noyak Nabi kata sejak 100 kali hancur, 100 kali jadi. Ni keadaan orang duduk dalam neraka. Ni keadaan kita lagi ke datang ni. Faman sakulat mawazinuh. Siapa dia pergi berat, timengi dia oleh pahala. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan hidup di tempat yang penuh dengan keredaan. Dengan puas hati. Radiyah mana puas hati. Tuhan lagi letak kita tempat kita puas hati. Mana di puas hati? Syurga. Tak ada dah nak lawan syurga puas hati. So pun tak ada tak puas hati lah syurga. Tak ada kata orang lain sedap belakang, orang nakal sedap, orang ria sedap. Tapi orang belimbing buluh tak sedap kat syurga. Tahu manis nyik-nyik kena. Tak ada. Segala-gala yang ada nikmat dalam syurga noyak tu. Nabi kata mala ainun ra'at. Mata aku tak bisa tengok di dunia ada dalam syurga. Wala uzunun sami'at. Telinga aku tak pernah dengar di dunia tapi dalam syurga ada. Wala ala qalbin qatar. Tak pernah terlitah di hati kau duduk di dunia tapi dalam syurga ada. Ni banyak tak banyak, mewah tak mewah dalam syurga esok. Ni barang dalam tu Tuhan nak apa? Tuhan nak peraja kita. Tuhan nak mewah kita. Tuhan nak jamu kita. Ni kekasih Allah Ta'ala. Kekasih Allah Ta'ala. Sebab tu hari ni kita kena jadi kekasih Allah. Hari ni kita kena jadi kekasih Allah. Jangan Allah benci kita. Jangan Allah marah kita. Sebab tu kita jadi kekasih dia. Bila dia kasih, dia letak situ. Tu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ada pun orang hak timai di akhirat esok. Girik ngi balik pala, berat balik dosa. Fa ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia nama hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Berapa nama hawiyah tu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Iaitu neraka yang bernama hawiyah. Akan terjun duduk situ. Dan neraka. Siapa dia pergi timai, pergi berat balik dosa. Ringi sebelah pala. Ni nyata tu hari ayat kita. Hani nak ayat kita kata, ni keadaan kita lagi akan datang poci-moci. Hani tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua di pagi ni keadaan kita. Jadi, kita duduk hari ni, kita nak cari kelepasan. Kita nak cari jalan yang berjaya. Cari jalan yang jadi seni di akhirat esok. Maka di hari ni ada dua perkara yang kita nak, setengah daripada amalan yang kita kena utamakan dalam hidup kita di hari ni. Bukan dua perkara ni saja, banyak. Tapi nak ayat dua perkara yang melepaskan kita daripada seksa-seksa susah di akhirat. Gapo nama weh? Iaitu yang pertamanya gerbang. Gerbang. Musim ni musim gerbang. Adhiyah. Mana gerbang. Semelih gerbang. Tu semelih gerbang no ayat tu. Ni di antara nak tolong kita di akhirat esok. Ni. Kerana Nabi royaklah hadis dia, Nabi kata kerana Nabi kata azimu dhahayakum. Azimu dhahayakum. Comelah gerbang-gerbang kamu. Membesarkanlah gerbang-gerbang kamu. Buatlah gerbang kamu tu jadi alangkan. Comel, molek.
Jangan buat main-main mudah-mudah gerbang ni. Kena buat molek. Apa maksud molek? Cukup molek. Dengan lembu gemuk, lembu besar, siapa umur, jangan cacat, jangan air. Tu nak ayat tu. Cukup lembu sekor. Kalau lembu, kalau kambing, kalau bering, kalau kibah, berkibah. Benda hak gerbang tu lah. Ni Nabi suruh azimu dhahayakum. Gano tu boleh Nabi suruh seperna. Fa innaha ala sirati matayakum. Kerana gerbangmu di akhirat esok menjadi penaik ke kamu. Ala sirati. Di tengah perjalanan kita di pada masa esok. Matayakum penaik ke kita. Kita boleh naik tah dia. Tak kena berjalan. Ini satu kesenangan di pada masa. Untuk nak guna di pada masa. Tapi kita kena buat learning. Buat learning. Pasal apa tu? Kita tak mampu nak jalan di pada masa esok. Cekak ke kita nak jalan? Jalan kaki hayya. Learning cuba cabut selipar dia motor jalan kat siapa tu? Siapa palah. Lepas tu jangan pakai baju lah, pakai seluar bola je. Kedik siapa palah. Kaki hayya, boleh jalan tak kita? Tu nak ayat tu. Ni nak ayat. Panah tanah di pada masa esok dibakarkan oleh matahari panah. Pasir dan tanah di pada masa esok macam pasir kita goreng wah berangi. Kita goreng wah berangi dengan pasir boleh kali. Setara mana panah pasir tu. Sehingga wah berangi tu masuk. Bila wah berangi tu masuk, kita ambil wah berangi, kita cuah pasir tu terus jalan atas pasir tu. Cuba terang nak tengok. Cabut selipar tak jalan. Oh jadi mudah. Tak rasa apa. Tak apa boleh. Tak gerbang pun tak apa. Kaki mu tehai sungguh. Tak ada selipar, tak ada teropah, tak ada gapo. Ni panah tak panah nak ya. Sebab tu gerembu kita gerbang, kita duduk atas belakang dia. Dia dikena Nabi royak siap dah. Kena Hadis Siti Aisyah dia katakan lembu kita gerbang ni. La ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Lembu ni akan bakit, akan mari cari kita di akhirat esok. Mari dengan tanduk-tanduk itulah, mari dengan bulu-bulu itulah, mari dengan belulai-belulai itulah. Lembu kita gerbang ni tu hai bakit pula. Tu nak ayat tu. Tu. Jadi bila di pada masa esok, orang yang tak ada gerbang berjalan kaki lah dia Allah, klik. Pun kayu sepohong tak ada. Daun kayu selah pun tak ada. Duk di pada pasir, pada jarak, pada tekuku. Panah pergi mana? Panah klik. Dah go tak nak kecek dah. Kita tubik pada lubang kubur, esok ditelanjai bogey belakang. Air setengah tak ada minum. Tak usah kata segelah. Roti sekeping pun tak ada. Nak kata temu carak kita mandi le carak dulu panah lajak tak ada. Ning anakut kita duduk dapat wajib kena berimeh. Ni kena lalu belakang ni. Ambo demo kena lalu belakang ni. Demo telanyai, ambo pun telanyai juga. Tapi tak ada tengok dah. Tak ada pihak nak jadi berhati tengok dah. Duduk dapat belakang. Takut. Panah. Situ baru khabar. Orang kita dah sampai situ baru khabar. Baru khabar sesat, tak ada buat amal ibadat. Keduk tak dunia royak. Royak lah pak baku. Tak heran. Kata pergi dia lah ngaji sejik tu perak bakar lakah sejik. Bila orang tahu kawan kita ni sejik tak ada beradu-adu. Tidak, sejik tak beradu itu. Tak ada beradu kan sebut perak lakah di sana. Raya tu. Kalau makan rajin tak ada masuk. Tu tak ada beradu sejik. Tu noyak. Haning keadaan kita noyak tu. Ning noyak tu ambil royak ni hak akan kena pada kita semua. Siapa dia nak dengar, tak saya dengar, tak ada kisah. Demo sendiri akan rasa. Demo sendiri akan susah. Hani amal royak hak Tuhan, hak Nabi royak. Ini yang panggil neutang. Neutang hak Allah. Inilah lorong-lorong jalan ni hak Tuhan royak. Mungkin kena jalan pasal ni kan Tuhan royak dah, Nabi royak dah. Nak tak nak kena nak. Berehi tak berehi kena berehi. Nak gi tak segi kena gi. Tak ada jalan lain. Ning yo, kam dia panggil. Kamu nak makan, tak si makan lapar mampu lah. Tak ada dah. Tang lược memilih.
Tak ada dah. Tak ada jalan pilih, tak ada ni. Habis kena sedia hari ni dah, kena dia hari ni dah nak royak tu. Tidak Tuhan tak royak. Ya royak habis. Quran dia royak, hadis dia royak, alim ulama dia royak semua. Tu, alim ulama dia korek-korek kita duk ngajar kita reti ni. Kita lagi kekeh Quran tak gerak kita. Pandai baca idrak ikhfa tu pun tak betul mana dengung naik ke hidung tak mau. Ya tu. Tapi isi-isi alim ulama lah dia korek kita. Korek daripada hadis dan Al-Quran. Boleh kita tahu si selok baik, selok belok ya tu. Halus-halus dalam Quran ya tu. Kita tak tahu. Kita pandai baca je. Hadis pun dimaki tak tahu kita. Ni ya tu. Maka benda ni kita kena jaga molek. Tu gerbang ya. Maka gerbang ni moci-moci dia ada dua hukum. Kita mazhab Pak ni ada dua hukum moci-moci. Gerbang ni. Ada yang mengatakan sunat muakkadah. Sunat muakkad. Siapa dia yang kata sunat muakkad? Syafi'i, Hambali, Maliki. Tiga ni sekali supaya. Tiga mazhab ni supaya. Kata gerbang ni sunat, ya bukan wajib dak. Kalau mu tak gerbang pun tak apa. Kalau kaki mu tak panas kok. Tak apa mu nak sanggup jalan kaki. Akhirat esok. Tak apa. Kena semak cai. Tak ada wajib dak. Pasal apa tu? Syafi'i dia ada hadis dia berpegang. Dia berdalil. Semua ahli ulama dia ada dalil belaka. Tu. Mana Syafi'i kata? Ada hadis Nabi kata man arada an yudhhiya. Siapa-siapa yang nak gerbang, fala yaklim azfarahu. Maka dia jangan duk keraklah kuku-kuku dan rambut-rambut dan bulu-bulu. Maka hadis ni dia faham kata man arada, siapa dia ni nak. Siapa yang ingin korban. Mana gerbang ni tak ada wajib lagi ingin ya. Siapa-siapa nak tak sih pun tak apa. Ada gitu. Ada pun mazhab Hanafi, mazhab toseh, Syekh Rabbana. Mazhab toseh ko Pakistan, ko Afghanistan, buat dulu. Buat mazhab Hanafi. Dia Hanafi ialah wajib gerbang. Hanafi wajib gerbang. Buat itu tak ada jalan Hanafi ni apa hidup pandak lakon. Tak usah hidup panjang lakon. Ni. Hanafi kata wajib gerbang. Aku mana pula Hanafi duk gerbang apa tak disupa. Dia hadis lain pula. Nabi dia kata banyak. Sabit jadi hukum banyak, khilaf banyak. Tu kalau tempat khilaf tu tempat banyak. Sini kata gini, sini kata gini. Tu. Supaya ayat Quran lah. Bila ayat Quran mari tak terang, itu ulama akan khilaf. Karena dia pendapat dia. Aku faham lagu ni, aku faham lagu ni. Tak apa. Supaya Tuhan kata, kulu washrabu. Makanlah kamu. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mu makanlah barang hak molek-molek, hak aku beri rezeki kemung. Pas nak makan gapo? Nak makan gapo? Syafi'i kata ikan ruai beluk. Ikan tegiri, ikan kembung, ikan selayar. Ada molek. Hak Maliki kata dak doh musai tupai. Boyo boleh buat menyicah belaka. Tidak, asal tak mabuk boleh makan belaka. Dia mau tebing sagu dulu. Mari di Hanafi tak boleh makan, ketai-ketai tak boleh makan, hudai-hudai sutung tak boleh makan. Kena tak molek. Tuhan suruh makan hak molek. Molek kena yak bulu. Ada cepik dua. Hudai. Sutung lah kaki lekat cak. Ketai kena molek kena jalan kotu. Sabit mazhab dia tak makan. Mazhab dia tak makan, sutung tak makan buat ni. Tu. Kena tak jadi sekali dak Tuhan kata makan benda molek. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah barang hak molek-molek hak Tuhan beri rezeki. Maka nak kira molek tak molek tu masing-masing kira. Mung kira lagu ni benda molek. Hak ni mazhab ni kira lagu ni ya molek. Sampai tak supa. Tu nak ya tu. Kita ulah sawa tak leh. Dia mau buat pak pek ya ulah sawa.
Demo kuro boleh makan sedap kuro. Lagi ke Afrika ke mana. Oh, kuro wak nyicoh. Tu nak ayat tu. Cekah kerang. Sepuluh ketai dah. Isi duk lek. Oh, tak sudu isi S5 perut. Oh, sedap sungguh. Bu serai kadang gapo dah lah tom yam kuro. Demo kata jadi. Kawan pergi ke Afrika. Hidup sebulan sana makan tak berhenti radu tom yam kuro. Hari tu dia mau ajak pergi. Kena pergi makan nyicoh boyo. Boyo seko belah perut tak lebar pun. Tu sayang bodoh royak duk ngaji Jodai dulu. Orang Afrika. Moh yo boyo nyuak nyicoh. Nyicoh boyo nyoki boyo. Allah besar-besar batenya. Belah perut siap dah bang kau lai baru. Yo pingak api baru luah. Tahu boyo itu. Berasa lama-lama boleh dah masak dah. Dia balik dia sebing tu. Wear kulit tu. Kulit hok geligi. Lu tebak tu. Sepak tu bit siau, daging putih. Berasa irih purah cicoh pak. Irih cicoh pak. Nyicoh boyo. Amor kata aku tak adil lah. Tak segi narimu. Tu nak ayat tu. Boyo wak nyicoh hang ya. Kita tahu bukan Islam dah, Islam ayat apa kita. Ada sejik, ada haji pun tu. Karena ia mazhab. Ni nak ayat tu. Karena Tuhan royak tu suruh makan hak molek. Makan hak molek. Hak molek dah dia tu boyo molek. Kita ikan ruai molek dia tak, dia boyo molek. Ni nak ayat tu benda jadi khilaf lagu tu dah. Hanafi dia kata wajib ni ia berdalil dengan hadis lain pula. Ia berdalil dengan hadis mana? Nabi kata man wajada sa'atan. Siapa-siapa yang ada kemampuan. Siapa-siapa yang ada duit pitih. Siapa-siapa mi kuam samat. La an yudahhiya. Bahawa dia boleh gerbang. Dia ni ada duit boleh gerbang. Falam yudahhi. Padahal dia tak gerbang. Dia ni ada duit, ada kemampuan. Tak boleh gerbang tapi dia tak gerbang. Kedekup. Nabi kata fala yahdur musallana. Mu jangan mari sejikku ni. Nabi marah. Nabi hamba. Apa ni? Tuai ada duit, ada gapo tak si gerbang. Jangan mari. Nabi marah. Sini dia dengar hadis ni hadis bekai. Lalu tu Hanafi kata gerbang ni wajib weh. Setahun sekali wajib. Orang kata gerbang tu Nabi murid. Tapi wajib pun dia bagi pula. Orang duduk bandar. Hanafi bila orang duduk di bandar, mazhab Hanafi wajib gerbang. Kalau orang dia duduk kampung, sunat juga gerbang. Hangino dia bagi lagu tu. Kerana Nabi kata orang ada kemampuan, ada duit pitih. Maka orang duduk bandar ni orang kaya. Dia kira terkaya orang duduk bandar ni. Orang duduk kampung sesak. Sebab tu orang duduk bandar wajib gerbang setahun sekali tu Hanafi. Kalau orang dia juga tapi duduk kampung. Duduk darat. Hak tu sunat muakkadah juga supaya dengan Syafi'i juga. Supaya dengan Syafi'i juga. Ai panas. Ai suai. Tu, supaya Syafi'i juga. Tu. Jadi dua hukumnya gerbang ni. Syafi'i dia pergi dengar hadis Nabi royak kata siapa dia nak gerbang. Siapa dia nak gerbang? Bunyi gek-ngek lah siapa dia nak. Wi pilih semak cai. Lalu tu dia kata gerbang ni sunat dia. Mari tengok hadis Hanafi lah. Nabi berambak. Kalau mu tak gerbang ada duit jagalah. Jangan mari sejikku ni. Ya mari nak menyuaikan dua hadis ni. Sunat Syafi'i bukan turun di sunat. Sunat biasa dak. Duduk di sunat muakkadah. Sunat pahala dia besar bawah pada wajib. Tapi Hanafi duduk di wajib gerbang. Ni ayat tu. Ni buku gerbang moci-moci ayat tu. Sebab tu kita kalau ada duit gerbang lah. Gerbang lah. Maka bila nak gerbang ni Nabi kata azimu dhahayakum. Bila mu nak gerbang mu comellah gerbang mu. Azim mana membesar. Mengagung-agungkan gerbang. We molek gerbang. Dia nak cari lembu hak kurak-kurak. Jangan dia cari lembu hak kuruh-kuruh tu.
Kerana kena cukup sombun. Hani gerbe Nabi. Apa tu? Fa innaha ala sirati matayakum. Kerana gerbemu di akhirat esok jadi penaik kamu. You akan bawa mu. Ni gerbe ni. Panggil di antaranya hikmat gerbenya untuk kita nak naik belakang dia. You nak tolong kita di akhirat esok. Pio nak boleh jalan pasir panah. Seksa lah kita di akhirat esok. Di pada masa esok. Kalau tak gerbeh. Tapi kita gerbeh hari ni. Alhamdulillah. Gena boleh naik lembu. Tapi ada sikit masalah. Hari ni kita tengok lembu kecil. Itu hamba bahasa tak sepenuh. Hamba ada bahasa keleh. Itu bahasa nak royak lah. Lembu yang kita gerbeh hari ni kecil. Pas kita banding dengan orang tua kita dulu. Orang tua kita hari tu dalam kampung lah. Orang kampung kita lah, tok cek kita, kopi tak ada kira. Orang zaman dulu yang gerbel lembu besar mana? Ada tak besar kita hari ni? Ada tak lembu besar puan kita lah ni? Tak ada seekor habuk orang gerbel dulu. Semua lembu besar belakang. Zaman dulu, hamba ingat lagi. Tapi tak banyak orang gerbel lah kampung dulu. 3 ekor. Tapi kok Allah, orang tahu lama-lama dah. Yang mata lembu tak apa, duduk ikat tepi kampung tu. Allah, supaya lembu belaga dah. Lembu, lah. Lah mana? Lah naik cang. Lepas tu, lembu buat gerbel tu. Tak Allah, besar. Tanduk sepuluh lembu belaga. Macam lembu duduk belaga di patah lembu. Tu noyak tu. Geno tu, umur siapa lama dah. Tapi hidup belo. Nak wui penuh gerai. Tu gak weh, tahu nak gerbel tu. Dia kata kena lah. Tahun ni insyaAllah jadi masa. Ya tu, itu dah. Jadi lembu ni habis penuh dah. Kita kacau pun tak pergi dah. Kat ni. Allah tekak dia orang besar batannya. Tekak ni besar kia ni. Biar dia duduk makan bubuk tengok. Tekak naik ke. Tak tekak tu 2 orang dah boleh duduk gatu ni tanduk. Tak belakang ni gak sebuah papen dah. Tak papen. Kalau kita naik kaki kau tu, kaki dia gitu. Hak lah ni kaki dia tu. Hello. Sungguh tak ambil wayak. Ni kena beringat. Dulu ke waktu tambak tepi kampung tu ke. Temu dengan hak di pula. Hak nu lasak, hak ni wata. Tak ada ubuk dah lah. Bawa nampak 2 tu menengok lah. Habis batah benar kau tu nyetan segok dia. Dia kata alih tak akan ubuk dah hari ni tak akan ubuk dah. Munggu pisah kita tu cemuh nu lah. Jadi tak? Geti kata lembu besar. Lembu besar dulu. Gena tu kerana Nabi suruh buat seperno. Kerana lembu seekor boleh naik 7 orang. Pahala ni boleh naik 7 tak? Terah. Sabit belum nak sembelih terah locak boleh 3 orang atas belakang. Tamat kejap. Hamba duk rasa, 3 tu boleh tebal-tebal lagi. Kalau naik 5 akan mampu dalam lembu tu. Patah pinggan. Apa? Akhirat esok kalau tak boleh naik, takdir tak boleh naik lah. Ya 2 korang ni tak boleh naik. 1 tak muat nak duduk. Kerana belakang lembu sepek, 7 orang nak tak. Mana pun kau? Kena naik takok lah boleh 2 orang. Yang keduanya, lembu tak agak nak bawa 7 orang ni. Berat lebih pada gapo lagi dah. 2 tu. Pas kalau tak agak, boleh naik 3 orang. 4 orang lagi kena berjalan lah. Pas dia nak berjalan, wan terusung. Wan terusung di akhirat esok. Wan terusung. Aku dah tak ada. Aku naik menjalan. Boleh kena kaki dia tu. Pas kena rambut, mau tak jauh, duit mau bayar juga dah dunia. Bukan ada gerbang free. Amba ber 2005. Jalan lagi sekerak pula, hawa terusung pula. Kena Allah sama pandai, jalan patiru. Haning no ya atau bimen no ya. Sebab tu Nabi kata azimu dhahayakum. Kita ada royak suruh besar ke apa, ya tak azim ni mencukupi merata. Tu. Cukup. Dengan lembu besar, dengan apa umur, dengan lembu tidak ada cacat.
Lembu tak ada cacat. Lembu tak ada cacat. Sebab tu ayat kata, kita kena pilih hak sempurna sekali. Sebab tu Nabi suruh buat molek. Ni gerbel. Sebab tu hari ni hamba tengoknya orang kita gerbel banyak tapi lembu kecil. Banyak hamba tengok. Jadi macam tak sempurna lah gerbel hari ni hamba tengok gitu. Tu di lembu kecil so. Demo kata takut lembu akhirat gagah ke babo. Lembu akhirat ni halus pun gagah boy. Dah hadis Siti Aisyah kata lembu ni. La ta'ti yaumal qiyamah. Lembu hak menggerbel ni. Dia akan mari di akhirat esok. Biquruniha dengan tanduk-tanduk tu. Lembu kita gerbel lagu mana tanduk lagu mana lagu tu. Tanduk panjang, tanduk dogo, tanduk gapo. Lembu tu. Wa asy'ariha mari dengan bulu-bulu tu. Cahaya gapo lembu kita? Lasak ke wata ke? Kubing ke? Tak ada kira. Romo lembu tu mari lagu tu dah. Berarti lembu dunia bukan lembu akhirat. Lembu dunia bukan lembu akhirat. Bila lembu dunia kalau kecil tak gerak hamba dak rasa. Bila lagi kena dalam 7 tu hak pasal gemuk sore. Dia kata spikul 5 dia ni. Pakai ya sore lah. Pakai naik sore lah dia. Nyanyi ke mung jalan pun bergesek pohon tu luka dah. Jalan yak mengenggak noya tu. Apa lagu mana daripada masa esok. Kita halah-halah tak ada kecek, tapi jalan kaki lah. Sebab tu kena cari lembu besar. Tu dia antaranya. Banyak lagi syarat-syarat dia banyak. Banyak syarat-syarat. Kenapa? Kerana nak sempurna ke gerbek. Kalau kita nak naik lah. Bukan gerbek untuk buat tengok. Akhirat esok kita tengok lembu kita gerbek tu. Bukan tengok naik. Apa nak naik kena tak teluh tak teluh. Tak tahu mu itu. Mereka kata bah mu duk gerbek apa halah ni. Dia kata kita di akhirat esok ni. Mereka aku tak boleh naik lembu halah aja. Pak mu duk gerbek apa? Jalan kaki lah. Boleh panah kita. Dia tak benar kita akhirat esok. Kerana kita tak andahan kita cari besar. Sabit hari ni siapa nak gerbek jangan buat main-main. Cari besar. Lembu besar belana. Kata cedek dah setahun sekali 7,000 sekian. Tu baru nenek 2,500. La ilaha illallah. Bo siapa hari gerbek dia mau hari tak daging. Apa kilo ya? Ni kilo ya. Pamu sedekah dah. Nak sedekah kena adik ipar mari ipar beranak. Pupu mari ipar beranak, kita duduk ni beranak dah. Habis licin bakar-bakar tu lah. Tak ada sedekah ke baki miskin barangah habis licin. Nah ya. Haning nak kita kena beki lah ni royak ni, yang royak ni nak beki. Kalau comel dah, lebih comel lagi. Tu nak royak. Kerana dah mati tak boleh klik dah. Kita pergi khabar-khabar dan tak boleh hak lembu. Ya Allah, hatalah aku klik telur angwi semula. Aku nak gerbeh hak besar ya Allah. Dah. Kalau boleh klik tak apa. Rugi masa tak apa lagi kalau boleh klik. Cari lembu besar pula. Dah. Tak klik dah. Kampung kita tak klik dah. Ke negeri dunia ni tak klik dah. Dunia sebagai kenenge dah. Dunia sebagai apa ni kenenge ya. Untuk ingat ya. Dan kita masuk syurga esok lah syurga ni. Semua puak kita masuk syurga belakang. Amba masuk syurga juga. Bila kita jumpa sama puak kita ni tanya. Gana demo. Allah dah. Demo nak teluk leweng ke mana weh? Oh kita mujulah apa weh. Muju apa kita royak hari tu kita buat. Alhamdulillah. Tidak gerak kita ni kerah perut. Muju apa weh. Duk kecek dia tu. Duk kecek hadunia. Duk kecek hadunia. Duk kecek. Demo itu lagu mana kau mesti susung. Oh kita kena dah sekali. Malah tu mujo ada perahu tepi tu lagi tak tu. Tidak klik banyak kita. Rukuk habis. Kita perahu kecil, darat tu je. Di ribut. Dia royak had ni. Kalau dia kata kawan tak biasa mau tak boleh mabuk kawan kerja ku kedah. Lepas tu malah tu lah OT tu malah. Hamak dia hanying Allah dekat mesti. Dia royak dunia. Hak ni royak. Geno nemo hidup ni Allah kawan kau. Pasal perik ingat kali. Gano? Nak bini 2. Hari tu royak begini hamak dengan bajak aku lari tahu. Perik bila-bila aku tak ya dah. Baik kain bini ku. Royak berlaku. Hak berlaku dah dunia ni.
Dan kita pergi sebagai kenangan. Sebagai kenangan kita. Di akhirat esok. Gapo hak berlaku royak? Duk bagi. Ya ni royak. Oh kawan duk dia itu lah. Oh kau duk darah itu. Motong tahu lah. Hari itu temu 5 kali. Kelik. Motong nyuluh. Ya royak apa? Masing-masing royak. Benda tu. Kita nak royak di syurga kita baru masuk. Ya. Kecek tetel dunia dulu. Perawak hak kita ngat, hak kita duduk selama kena dunia. Hak tu royak. Tak kelik dah dunia. Hanya kita duduk kecek sana dah. Keadaan kita hidup dah dunia ni. Tu. Orang kaya ya royak tak kaya dia. Kita orang sesak kecek hal sesak kita. Gitu gini. Tapi tak ada gapo. Dah suka dah kerak sok. Dah kita masuk syurga. Hanya duduk kecek. Dia kecek. Ingat masa duduk tak dunia tu. Mengoyak di situ. Asal kita orang sedek tu. Mari duduk bining dia teluk lewing. Lepas tu lewing boleh anak ni. Lepas tu bining mati. Lepas tu tua tu tak sekelik lah. Wait sepupu ya pula. Ambil pun tak nak kelik dak aku. Dia royak macam tu. Gitu tak? Macam-macam dia royak tu. Hani keadaan kita duduk di akhirat esok. Hani nak royak tu kita gerbel. Sebab tu hari ni carilah hak besar moncik-moncik yang ni. Sampai orang tua dulu dia tak gerbeh hak lu. Bukan umur tak sampai, kita tahu tak apa, kita nak nyawa ya baba. Dah mun nak nyawa nak ilmu. Mun nak nyawa nak ilmu. Nyawa tu umur lembu. Dan lembu umur 2 tahun naik tahun 3 tak apa dah. Tapi besar ke dak tengoklah besar ke dak. Main tengok lembu Allah. Nampak besar tapi keraka saja, kuru. Tulai tukun jak serang tulai rusuk boleh sakut batuk. Apa nak gerbek kok mana lagu tu? Duk tambah tengah menit tukang ngadanga. Telajak. Nak ayat tu. Cari gemuk. Sampai orang tua kita gitu gemuk. Apa dah tok cembo dulu 2 ekor. Duk tambah pucuk lagi. Pucuk lagi dak pai tangga. Allah besar mau ingat lagi. Ambo tu ambo belah-belah set baru. Dalam 12 10 di 10 12 tahun kau tumbuh baru. Ambo ingat lagi lah lembu. Romo lasak seko, romo wata seko. Besar, tanduk banyak. Orang nak kita ambak dia benar ni kena pakai tebang kalau bukan tuai. Kalau lah kat anak cucu bini nak bagi kena pakai tebang. Kita ambak dia tu. Ambak benar. Besar jalan tu kok tekok ni. Geber dia ni kok. Supaya lembu belaga dek nudah lah. Lagu tu dah buat gerbek. Tu baru kena orang learning ngaji belaka. Tapi halah-halah lagi. Orang dulu sungguh tengok. Kita pelaga dengan wakil. Belaga dengan hak dulu. Orang ulama dulu lagu ni gerbek. Walaupun siapa umur dah. Tapi tak gerbek. Dia pisah belah. Cukup boleh tujud. Boleh duduk 7 orang atas belakang. Tu nak ya. Learning ke. Ada tambah ke tepi tembok tu kak. Kita paling tengok kadang-kadang nampak sepuluh anak hijau. Sepuluh anak hijau tengok. Dengar ya tebih tu kita bunyi dia kata baru lepas pek. Hak dulu besar. Bila dia tebuh bunyi suara serak. Tu nak ya. Cik kata bapak besar. Hak ni beh. Wak kelik ngah kita pagar kemari dulu. Tu hak beli kata aku tak tidur 3 malam dah. Kena duk bong, duk tebih. Dia ingatlah komik dia dek no di patelung tu. Malam-malam Allah wei mengalih tak lain aku tidur tak jenera ni. Nak boleh kau besok anak lembu. Lah, tapi tu gerbel ni ibarat sepengah kilo. Sepengah celang nak ke daging yang gerbel tak mega segi berapa? Tak ada banyak ni 2005. Bulan dia 2007 pada 2005. Apa boleh apa kilo? Beli ni kilo. Lepas tu muntah kau nya tak ada dekah dak pakai angkel aku. Kilo lah. Kilo. Setahun sekali kilo celau. Nak sedekah kena kau ni kilo. Sepupu bagi 4 beranak. Adik ipar 4 beranak. Habis je lah. Hani nak ayat tu. Wah besar. Hani gerbek.
Dah. Sebab tu lembu tak boleh cacak. Lembu tak boleh cacak. Lembu tak boleh cacak. Tu. Maka orang nak gerbel ni, Nabi kata janganlah kerak kuku. Jangan kerak kuku. Nak wisupa dengan orang duk ihram di dalam wahji. Nak wisupa tu. Orang duk ihram tak boleh belaka. Tak boleh kerak rambut. Tak boleh kerak rambut. Rambut tak boleh kerak. Kuku tak boleh kerak. Patai larang lah. Ambil di 41 bulan Zulhijjah. Tepat 1 Zulhijjah sampai 10. Itulah hadis Nabi kata. Jangan duk apa. Kalau nak bojang belum ada tu. Dia kata kena mak mu ni awal dan guting ni. Guting raya dah ni. Kena aku nak gerbel. Dah gerbel tak tali atas kerak dah. Engko Nabi kata tak kerak lah molek kali buat saksi akhirat esok. Orang tak ada guting dekat Allah dia kata kena deh misam tu. Nampak lipoh habis mulut tu deh. Oh kau tak ada. Oh molek hari tu sibuk tak ada nak guting dak. Tidak. Kalau kita nak guting, nak anai ke apa, belum 41 tu. Hujung Zulkaidah, gutinglah. Bawa masuk 1 Zulhijjah, jangan sampai ke 10. Sampai ke 10, sampai ke hari raya. Esok ke tak apalah, hari tasyrik tak apa dah. Tu nak ayat kata, sunat lagu tu tak wajib dah. Sunat. Boleh pahala pula. Kita tak kerak kuku, kita nak gerbel ni, boleh pahala pula situ. Ya banyak pahala kita lah tu. Tu nak ayat tu. Ni buku gerbel nak ayat tu. Nah, maka lembu nak gerbel, jangan lembu cacat. Jangan lembu cacat. Muka Nabi kata, azimu dhahayakum, comel. Masuk dalam comel, membesarkan, meriahkan masa gerbel ni, kena masuk habis. Apa? Dengan lembu tak ada cacat. Tak boleh lembu cacat tak boleh. Maka hak ijma' ulama ada 5. Hak ijma' tak boleh buat gerbel. Lembu besening, kambing besening, biring macam ni, kibah macam ni, tak boleh buat gerbel. Ada 5 perkara. Hak ijma' ulama. Hak lain tu khilaf. Gapo nama weh? Gapo nama hak ijma'? Satu dia kata ulama fiqh kata al-umya. Nama bahasa Arab. Bahasa kita kata buta 2 butir mata. Lembu buta tak boleh buat gerbel. Hak ni ijma'. Tak ada mazhab kata boleh. Tidak. Tu. Tak ada mazhab yang kata boleh gerbel lembu buta 2 butir. Allah nak beli apa lembu buta? Dak kita beli molek-molek. Waktu turun kereta pagar molek besar. Beli dengan 4 telung. Hak Allah belaga. Oh, dekat 50,000 sekor. Tu pun dia molek dah tu. Wak kelik kita lah. Tambak tepi pagar. Oh, lembu besar duk berceruk apa. Bawa 3 hari tengoklah nampak mata berair. Lek tu pun berair, lek ni pun berair. Geno lembu ni geno lembu ni. Khabar-khabar, cari rumput tak temu lah. Kita tahu rumput jeruk tu cari. Dia tak nampak itu. Buta. Geno tu. Dia mau tahu, tambak sini siap lah. Senduk banyak pun ni. Sembuh dia ular berkali. Buta. Tak boleh buat gerbel. Apa toh kita beli hak buta dulu. Wak beli hak buta dah. Dia beranak buta kedua dah. Tak boleh juga. Ataupun ubat ihik. Baru buta. Tak boleh juga. Ni nak yata ijma' tak boleh buta. Mazhab mana pun tak boleh buat gerbel buta. Yang keduanya wal aura. Aura buta sebutir. Buta sebutir. Tu. Beduk beli apa kau lembu buta? Dak. Lembu molek-molek. Buta bila? Tengah duk berubah. Nak semelih lah pagi tu. Kau dia kata kau dah teduh sikit. Pahan nak kayu banyak. Kita pergi catah. Cah nak betul. Tunggu banyak-banyak tu lagi tajam. Rebah bing lembu tu cak. Tahu tengok mata lah dah. Tengok berdarah. Tak boleh buat gerbel. Mata sebutir. Apa lagi? Ingat molek kita nak gerbel nak berubah.
Kena molek. Jangan bercacak situ. Ada. Atau pergi beli hak buta sebutir dah tak boleh juga. Ni dah ubat tihik pergi berlaku. Molek tak boleh gerbel dah. Kalau gerbel wajib kena ganti, Pergi beli lain. Tak boleh wajib kena gerbel. Kalau gerbel sunat muakkad tak apa. Kena tak ada gerbel. Tak ada alat lembu capai. Kena. Demo tu berebah buat tak anda aja. Nyak dah tunggu lah. Lepas tu sembelih juga berjual pergi tembak tu. Lepas tu kena tak dapat dah pula. Apa gerbel sunat apa. Kalau gerbel nazar, gerbel wajib kena pergi cari selalu dah. Dia beli lembu cari dah. Gati kat ni dah. Tu dosa kata gati kerana wajib. Yang ketiganya wal urja. Ni hak ijma' ni 5 perkara ingat ni. Hak tak boleh buat gerbel. Wal urja, lembu kaki 3. Geno lembu kaki 3. Kau colek dah juga lembu. Lembu kaki 3. Lagu mana? Tengok. Boleh jadi lembu kaki lek tu ada juga yang beranak kita jadi kewek. Jadi cacat kaki sebelah. Jadi lembu ni dia cak 3 tu lah. Hak ni pun ada ketik-ketik halau ya kaki pun. Jadi nampak ya kewek kelekeh. Hak pakai hijaunya 3 tu ya. Tak boleh buat gerbel. Tahu pun lembu kaki 4. Bawa kelik mari tahu patut digapo tak tahulah. Ular ke gapo tahulah. Nampak dekat kaki sebelah. Bekak dah cuh. Tak boleh buat gerbel. 3 putung dah kaki no ayat tu. Tak boleh. Kerti dah itu. Tu. Yang keempatnya apa nama weh? Wal maridah. Lembu sakit, lembu demam. Lembu sakit tak boleh buat gerbel. Kena mak lembu demo nampak nengung tu. Allah sakit mulut. Buruk mulut lembu. Siaplah. Lembu buat gerbel siaplah. Ni buruk mulut. Buruk mulut. Tak boleh buat gerbel. Atau buruk kuku. Ataupun tak ada buruk mulut dah. Lembu demam. Lembu demam. Alio yak belanja nunuk. Ceruk tak saya makan. Celuk air garam pun tak saya. Hidup tak saya. Apa kita ada demam tak saya makan. Dah. Kita ada demam ke mana? Dah demam. Cik. Asyik kapit. Ada asal. Cemek motif hijau. Ada asal ke. Ada demam ke. Dia mau tahu tak sih. Nasi air kata serah. Ada apa rasa-rasa. Dia demam tu. Lembu pun dia demam tak akan rupuk. Tak ada buruk ke mana-mana. Tapi tak silap akan rupuk. Lembu demam. Tak boleh juga. Tuwal maridah. Ingat molek. Yang kelimanya wal ujfa. Lembu yang kurang otak. Alah ku mana kurang otak pula dah. Lembu molek-molek kelik marinya belaga kok mana terlucu hari tu lah. Nya tumbuk di dia. Rengep burung kepala ni. Allah saya sungguh. Tapi tak mampu. Allah nya tumbuk di dia ni gak lah. Dia lari tak ada. Kepik dengan pusu gop. Tak di kepala. Hak nu tanduk tajam. Luka habis. Pegang tanduk gonyeng ngak. Bawa ada kurang otak. Tak boleh. Tidak. Ataupun dia beranak lagu tu dah. Kepala kepik. Dia beranak lalu lagi. Ibu yang beranak. Tapi dia duduk perah gemuk besar. Tapi kepala becong. Otak kurang. Tak boleh juga. Cuba tengok. 5 perkara ni ijma'. Tak boleh buat gerbel. Ada pun tanduk patah. Ada pun ekor putuh. Ada pun sawak putuh. Ada telinga putuh. Itu khilaf. Khilaf. Golek mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi kalau tanduk patah boleh. Tanduk patah boleh Syafi'i. Tapi kalau telinga tak boleh. Sebab tu kalau lembu hak tebuk telinga, Syafi'i kurang molek. Tebuk telinga. Karena Syafi'i kata kalau putus sikit pun tak boleh. Tak usah kata putus banyak telinga. Telinga sebelah tu putus banyak. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tengok dulu. Kalau lah putus sikit boleh. Kalau putus tu banyak hak putus hak lembu sikit tak boleh. Tu nak ayat kata ni benar khilaf.
Ha, tu gerbang nak ayat tu. Ni nak melepaskan kita ni. Sebab tu kena molek. Padahal cuba tengok segitu mau. Padahal kita ada nak makan ni. Putih mata buta apa dia nak pergi nak makan. Buta mata asalkan lembu gemuk sudahlah. Tak boleh. Kalau lembu besar pun lembu belaga tapi buta mata tak boleh. Ha, tengok. Tengok. Ha, padahal mata. Kau telinga alah sikit yang lekat di kerawak. Oh, jadi cari telinga lekat di kerawak. Oh, tak boleh dah mazhab kita tak boleh dah. Syafi'i tak boleh dah. Hal lain boleh. Ha, hani nak ayat tu. Nak ayat tu lembu buat gerbang. Nak comel. Nak cukup seka. Dengar besar, dengar siapa umur, dengar tak ada cacat, sumbun lembu ni. Siapa apa ulama kata? Rokmo lembu pun kena pilih juga. Nak wih molek. Allah, itu rasa ke lembu sudah. Tak. Rokmo kena pilih juga. Weh, mocik-mocik. Rokmo gapo molek? Putih. Kalau lembu-lembu putih, kalau kambing-kambing putih, kalau bering-bering putih, kalau kibah-kibah putih. Tu apa panggil si hak molek sekali. Molek sekali nak ayat putih. Ha, kerana Ismail tu hewan turun kibah daripada syurga warna putih. Tebuh Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim saat itu nak sembelih gerbang dia di Mina. Ha, tu nak ayat tu. Nak ayat tu. Ha, sebab tu nak ayat tu kita ni kena molek. Kalau tak ada warna putih, warna apa? Warna kuning. Nak warna kuning. Dia kata, kuning tak ada, apa? Oh, sebab kunyit ni tak ada. Ah, mu cari sebab kunyit mampu tak tu. Bukan kuning sebab kunyit tu. Orang tua panggil tak lembu ni rokmo kuning. Ha tu. Dia kata, oh kuning pun tak ada, kelabu. Lembu kelabu. Dia kata, oh kelabu tak ada, merah. Ah, merah pun tengok pada jangan sepocak tak temu. Nak lembu dia tu dia sembuh dengan cak, merah. Lembu merah. Oh, lembu merah pun tak ada dah apa-apa weh, tak ada mau habis dah. Tidak, lembu tapung hitam putih. Lembu tapung hitam putih, sebab lembu susu Denmark. Ha, duk lama 5. Dia kata, lembu tapung pun tak ada dah, hitam. Hitam dia sutai sekali. Ni lembu hitam. Apa lagu tu cuba tengok. Geno siapa kau warna lembu pun cahaya lembu nak pilih kau. Nak wis pernah kau tu. Tak ada sakut paut dengan nak lembu besar kita. Engkau nak makan daging. Tapi dak. Siapa tangguh tu nak ayat gerbang dipilih tak pilih. Ha, pilih tak pilih. Cacak tak leh. Lembu kecil tak leh. Pak kita lembu kecil saja. Ini kena picerna. Ingat molek buat kita hari ni. Amal royak dah. Kalau tu saya tanya di akhirat esok. Bapa suh mu tak royak. Tengok gena buat tu gerbang lembu kecil tu. Mata amal royak dah tu. Buat tu masuk kerah perut. Ha tu ke? Nanti aku nak tanya seko-seko. Ha, dia mau kena hening dulu lain neraka khayal lah. Amal tak jamin dah. Amal royak dah. Nak lepas taksi amal. Ah, tu nak ayat terbaik kita beringat. Mungkin benda ni tak payah kita tak tahu. Kelipanya tak berlaku di sana kat siap kita gerbang. Dah agak kata weh boleh naik lembu. Bawa kita bagi ada saya tengok. Mana lembu ku? Babo-babo dah ayat tu naik lembu. Tak ada orang cakap pun. Ada orang lembu kecil. Lembu kecil apa lagi? Daging tak ada bagi dak merangah kamu saja. Tak ada sukah dak. Ah, kita kena buat kena dengan lak. Kena dengan lak agama. Yang manalah hadis Nabi dia royak, kita kena royak. Kena laksana benda tu bersupa. Ha, kena beringat molek. Ha tu, kalau Nabi tak mati lagi tak apa. Tamai kereta, tamai kapal terbang, kita tanya Mekah. Ya Rasulullah tanya ni lembu saya mana ni? Bapa suruh kata kecil tak leh ni. Ya Rasulullah. Ha, Nabi royak lah. Ha, baik tak ada. Kau yang tanya sendiri. Ha, ni dah Nabi mati dah. Kita nak tanya tak leh dah. Lah ni adanya alim ulama ya. Dia tinggal pada kita. Hadis-hadis Quran alim ulama. Yang mana dia faham daripada hadis lagu mana dia istimbat. Kita tak pandai kita. Kita baca hak demo buat tak erti dah. Sesuatu kata kita nak colek kita. Ha, tak pandai. Kena tupai alim ulama. Sebab tu tafsir ada puluh-puluh jilid. Ha, sebab tu sarah hadis ada puluh-puluh jilid. Ha, tengok Fathul Bari. Ha, hadis Bukhari, hadis Muslim tu. Deh.
Tu puluh-puluh jilid nak ayat. Kita baca tak habis. Hak alim ulama buat. Ilmu demo tu banyak tak banyak sampai tangga tu. Kita nak ayat 3 ekor tu baca berdeni betul-betul mata. Nak ayat tak ada ilmu kita. Hani nak ayat tu kita kena jaga molek ni. So, niat pula. Kena ayat habis lah. Dah ayat dah. Niat pula, niat gerbang. Ulama kata boleh 2 peseng. Tu 2 peseng. Boleh kata ya juzuz takdibun niyah. Harus kita takdimkan niat, boleh kita dulu niat boleh. Lagu mana dulu niat? Lah ni lembu ada dah kita beli dah. Boleh dah kita niat lah ni. Jangan duduk niat-niat. Mu niat dah kadeh nak beg. Niat dah. Lembu dia baru duk cari. Kalau niat ke tu. Lembu baru duk cari niat dah ke mana? Lembu jadi hak kita siap niat. Tidak niat. Aku gerbang sunat. Segian dalam lembu ni kerana Allah Ta'ala. Pergi nak pergi Australia ke nak pergi mana ikut mulah. Mu niat siap boleh. Kerana hari gerbang kita tak ada. Dia nak pergi Bakok ke, nak pergi Indonesia ke, nak pergi Australia ke, nak pergi Amerika, nak pergi Jerman ke, nak pergi Perancis ke. Tidak. Boleh takdimkan niat. Boleh mendului niat daripada gerbang. So laginya niat ketika nak gerbang. Bagaimana kita buat lah ni lah. Okey, sembelih kata, mari. Lembu buah dah. Ikat habis dah kaki dah. Okey, sembelih pun pergi pisah tu, baiklah sarung sekarang. Putih semua, dia ditekak. Okey, sembelih tengah, derah-derah amal sama dia ni. Allah, mari niat-niat lah. Pakat ngok-ngek. Ngok tua saja. Hama tejah. Niat asal mana saja aku. Tu niat semayang aku tu. Niat puasa. Terlitah di hati kita dah. Aku gerbang sunat segia di lembu ni kerana Allah Ta'ala sudah. Segia dalam lembu ni. Moleknya duduk dekat lembu. Pakat mari duduk pergi lembu tu niat situ. Aku gerbang segia lembu ni kerana Allah Ta'ala. Hari mari aku gerbang segia. Pas kena pergi juga ikutlah. Kena pergi pun tak apa. Tak si pergi pun tak apa. Tak boleh kita jamuh dia. Ikutlah kalau boleh jamuh-jamuh. Tak boleh kita niat kita duduk di kepala dia, gosok kepala dia. Boleh tak? Tak ada apa kalau lembu jinak lah. Kalau lembu bekan, kalau lembu tu jangan. Nanti lembu gerbang kita. Takut lembu gerbang kita. Lembu liar. Tuan nak pergi jerak tak di lembu. Macam mana? Lembu gerbang tuan dulu. Kena tekah nak pergi gerbang niat. Yang saya tengok lembu dah lah. Lembu liar jangan. Kalau lembu jinak tak apa, lembu kapung. Nak gerbang kita gosok dia. Lah lembu aku nak gerbang mu ni. Aku bukan lendak, aku naik sikit lagi ni. Akan rasa naik belakang mu lembu. Aku gerbang sunat segi lembu ni. Ya Allah, kerana mu ya Allah. Tak apa. Nak gosok pun tak apa, nak gaul kata dia pun tak apa. Nak naik tak belakang tak apa kalau tak lari. Kena moci naik tu aku nak niat. Naik tak belakang moci nak buah hati. Moci nak terap belan-belan naik dah. Belum ada moci mati. Tak ada gapo. Tengok lembu lah. Dia tak. Jangan kata tu email ke aku nak niat Allah, aku nak pergi jerak, dia tak ui. Hei, tengok tu email tahu dah kata lembu ning ni. Pergi 3 orang berbual lekat. Datang bunuh hari niat pergi ni. Lari berat tak kau. Tidak. Tak nanti kita pergi jerak, tak nanti kita jamuh lembu dah. Tu nak niat. Boleh. Tu. Habis lah. Tak ada dah. Tu hanya hari nak sembelih dah lah. Kita jangan upah orang sembelih dengan lembu tu. Tidak. Satu. Kita tahu kita upah dia tu Gua buat kita ni tina garik belakang 7 orang ni. Seekor lembu ni. Tina tak apa lagi tua-tua belakang. 3 selendar dah. Hak tu mau 68, hak tu 72 dah. Hak tu 80 lebih dah. Tu pun dia mau gendang mari tu bapa nampak dah lembu dia tahu cahaya apa lembu dia. Nak gerbang. Pas nak lapah lembu, tak ada alat. Pas nak upah orang, jangan upah. Boleh nak upah duit poket tak apa. Tak upah ada mau ni weh. Kita tak gerak ni nak sembelih, nak cara nak lapah apa ni. Apa? Cabut 50 kut seorang. 50 kut 7 orang 350. Poteh lah.
Sembelih lembu hamba ni. Minta tolong buat teles lah. Mau nak upah buat teles sembelih. Teles tak apalah, kita sembelih tak apa. Tapi hamba kena upah kepala. Tak boleh boleh. Tak boleh. Harai. Hamba nak upah duit. Kita tak apa duit oleh aku. Ya sembelih enggak cabut dah 300.5. Jangan nak ambil kepala ke, batik ekor ke, perut muda ke, jangan. Jangan buat upah apa daging tu. Tak lembu tu. Tak boleh nak buat upah, tak boleh. Tu ingat molek, jangan buat upah. Kalau dia mau sembelih kita minta tolong. Tidak. Jangan rupa upah. Rupa minta tolong. Bayar lembu kita ni bayar tolong meleh deh. Nak minta tolong bayar sembelih. Tak apa bagi sembelih lah, bagi tolong sembelih lah pagi tu dah lah. Nu dah molek nu pun suruh 3 ekor nu di kampung nu. Minta tolong bawa belaka, mau lagi sembelih belaka mau tak payah. Minta tolong tak apa. Ya pergi sembelih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dah. Lepas tu demo pergi. Munak pala aku tak sik. Aku tak pandai nak buat pala kita retina bilang. Tanya habis 7 dia tu. Tak ada pergi nak aku. Kita sedekah kau orang sembelih. Molek kau deh. Apa cik baik nak sedekah ni? Bukan upah sedekah. Kerana dia sembelih tolong dia. Kita sedekah. Kerana kita nak sedekah dah lembu tu. Dah lapar habis sedekah lah. Hak ni kita sedekah pada orang cara sembelih kau lapar kau sedekah. Tak apa. Jangan upah. Kita tak? Tak boleh. Nak ambil batik ekor ke tak boleh. Tu perut muda ke, perut kitak ke, kaki ke, bibir mulut ke, jangan. Jangan. Kita sedekah tak apa. Dia sembelih minta tolong, dia tolong. Lepas tu kita nak sedekah lah. Engkau kita nak sedekah belaka daging tu. Payah orang tolong kita. Sedekahlah dia apa? Sebab ramai-ramai lah. Tak apa. Nak sedekah ke apa? Ikut. Kalau tak ada pala. Demo siap belaka dah. Tupuk 7 tupuk dah. 7 topok dah daging. Tanya, lepas tu orang hak itu ni kita nak sedekah ke apa dia weh? Orang hak lapar ni lah ni. 3 orang buat dia tu. Sembelih tadi buat dia juga. Paling 3 orang ni lapar ni. Lah cepat ni motor. 3 orang ni kau pecah. Kata ambil aku stokor. Kalau kata aku ambil aku stokor. Ambil aku sakit. Ada. Buat topok. Ambil tokor. 7 tokor. 7 tokor. Apa itu ya? Demo 3 orang deh. Ni. Demo bagi ni dah ni. Topok ni. Topok ni aja ada. Tak ada apa. Tersedekah dia lah tu. Kawan ni buat ni sedekah belaka ni. 7 gia ni buat topok belaka. Semua ni ada seher belaka untuk sedekah buat demo. Kan demo tolong kita ni. Tak ada apa. Boleh. Tak ada apa dah. Tu. Pasal lagi bagi daging. Banyak bagi daging tak betul kita. Tengok orang pada daging tengok daging. Daging. Tak molek ni dah. Apa urat dah je. Plep. Boleh bahasa itu. Ni tengok. Molek dah. Plep. Tak molek plep. Molek plep. Habis siap ambil tak molek lagi jabil. Bagi ke orang. Hak molek masuk dapur. Dapur ke orang tengok ke. Daging molek masuk dapur. La ilaha illallah. Kalau tak molek boleh jabil. Bagi. Juga nyanyolah orang sesak. Patah gigi bubuh 2 butuh. Kaca dia kunyak. Rebuh nejen dah. Kayu api habis 3 berkah. Ngepek wabek. Allah tak tahu lagi. Mamah dah tak lumak heret mula tu baik. Buh kali yang kedua pula kerinyak. Tak makan pun dia mau beri. Allahu akbar, jangan lagu tu. Daging hak molek lah. Wasip dapur dia. Hak ni kaya aku nak buat gani. Hei, makan kodai yo. Dan lembu kita kena dekah korang, lembu demo dekah kita. Hak demo dekah kita lah nak buat apa, nak buang gasai pun tak apa. Demo sedekah daging kita. Allah, aku ni banyak hari dekah. Kira-kira boleh dah 2 motor, pergi beli motor. Goreng beras tu tumbuk molek. Buh ngasih. Bila tu nak makan bulan 12 ni nak ya tu.
Oh, biar boh bunyi cik. Alah, bau daging ngasai ya. Kata daging gerbek. Hari nak ya buh ngasai. Tak apa orang wi kita, jangan hak kita buh ngasai. Ada. Kita gerbek masih saya lagi buh ngasai lah. Kerana hikmat gerbek untuk nak jamu orang sesak. Tu hikmat gerbeknya nak jamu orang sesak. Nak jamu orang sesak. Tuhan wi peluang orang kaya jamu orang sesak. Ni hikmat dia. Sebab tu wajib gerbek mazhab Hanafi kan tu dah. Orang ada kemampuan, orang ada duit, wajib gerbek. Kerana nak jamu setahun sekali 4 hari. Agama Islam 4 hari dalam setahun untuk celong. Celong apa? Iaitu orang kaya gerbek bagi daging. Allah dia kata. Kerana orang sesak tak mampu nak beli. Orang sesak tak mampu nak beli anak lapai orang. Pahak tu bining boleh pak dah. Hak ni baru belaki, baru 2 baru. Kira-kira lah duk tahu rumah tu belah-belah. Parak kan nak beli daging. 205, 208. Bos kilo nak tak mana dekat kelah gigi baru. Tak makan dah daging beli anak selayar je. Bertahun kali orang kaya gerbek, dekah orang sesak. Tokoh hak besar tu dekah orang sesak. Tokoh hak tengah hak sesak juga habis hingga sikit. Tokoh hak kecil baru ikut orang kaya. Daging gerbek boleh sedekah belaka macam-macam. Kaya sesak boleh belaka. Bukan asenah lapar dak. Tu boleh bagi belaka. Hanya orang kaya kita wi sikit rilah halus ya. Wi besar ning ya, besar lengi ya. Wagi tu. Ya kaya dah. Kita hari ni dak hak kaya tu hak besar. Hak sesak halus ya. Alah, tuan tengoklah nampak le sana. Nipi. Kita. Hak kaya ni gak Allah, lembah gelgang. Ada besar gelap betih. Nuak kena nak pergi hak lu tak boleh kata kita. Hak kaya kata kita malu. Ni pelik kita susah habis. Kita susah habis. Tak betul dengan agama kita buat. Tak betul dengan agama kita buat. Hani nak ayat kita lagu tu. Ni keadaan kita. Tu bagi daging nak ayat tu. Kalau Syafi'i moleknya kita makan sikit. Lepas tu dekah habis. Kalulah gerbek wajib tak boleh makan. Gerbek wajib tuai tak boleh makan. Gerbek apa wajib? Gerbek wajib. Gerbek nazar, gerbek taklid. Wajib. Lagu mana gerbek wajib? Kita dah koyak demo lah. Kawan tahun ni gena-gena gerbek. Kita tak? Gena demo gerbek tahun ni. Kawan gena-gena pun gerbek tahun ni. Jadi wajib gerbek. Tidak, geno-geno. Kita dah 5 geno-geno tu dah. Jadi rebah bangun lagu mana pun wajib gerbek. Kawan geno-geno gerbek. Jadi wajib gerbek. Supaya kita paksa diri kita. Atau kita kata, aku tahun ni wajib aku gerbek. Tu terai dah. Wajib gerbek. Atau aku menazar tahun ni. Geno mak menazar apa? Kalau anakku sok boleh diculalong konong, tahun ni pi sutai dah. Ya habis dah. Kalau dia najah tubik, lepas tu dia boleh kerja di bakok dah. Aku nak gerbek ni. Aku nak gerbek. Atau dia taklid. Anak dia besar. Allah. Habis cok bicara dia. Lepas tu, body perinja dia ikut tinggi semak. Body sak ke boleh bakok. Terima habis. Wajib dia gerbek. Tidak. Atau dia kata menazar. Dia kata aku menazar. Aku nak gerbek. Ataupun nazar tahun lalu lagi. Tak dapat, aku menazar, aku nak gerbek. Siapa tahun ni? Kena gerbek. Gerbek. Maka hak ni yang panggil jenis wajib. Tak boleh makan tuai. Tuai tak boleh makan daging. Siapa lagi? Orang hoduk. Orang tu cara. Tok laki dia. Misalnya dalam rumah ni, tok laki wajib gerbek. Boya gerbek mak, dia tak boleh makan daging. Tapi lagi, bining dia, anak dia. Kalau cik dia duduk sekali dengan dia pun tak boleh makan juga. Hak orang dia nafkah. Hak orang dia makan sanggup. Kalau adik dia tak bining lagi duduk dengan dia juga. Apa ni adik hak jatuh tak ada bining, tak ada bining. Adik hak tina tak ada belaki lagi duduk tahu dia belaka. Dia pera belaka. Cik dia, mek dia, bining dia, anak dia lah tu belaka. Dia orang cara nafkah semua tu tak boleh makan belaka. Bukan dia sore dak. Sudah semulai boh dah panggil orang sesak lagi.
Ha, ya. Mai sini. Wah, coleh tik. Ya poteh apa ni poteh leh ni panggil ku ni. Ya apa mengari 5 beranak. Bos apa-apa. Ni. Ambil ni. Ya, poteh nak poteh sedekah lembu seekor ni. Gena poteh wi kita belaka. Poteh gerbai wajib tak leh akal poteh. Oh, terima kasih poteh. 5 beranak heret. Ugai tak coli. Celau ke ni, celau. Celau. Oh, lembu seekor. Rezeki datang. Bukan rezeki cari. Allah celau dia. Bodoh sejai kita tengoklah. Dah hemok tak ada gitu. Ya kata dah hemok tak ada. Dah lapah 5 beranak. Tengok rupak yo. Lapik daunnya lagi. Dan pisai lagi. Ya tu. Dengan jabi plastik dia berlaku lah. 5 beranak tu. Lapar. Poteh lah. Kikir telunjuk dah poteh lah. Tak boleh pakai. Pisah basuh-basuh boleh sarung. Tak dapur kata. Bini kata kena wemu. Gitu memang. Oh, orang masuk saya ya lembu besar. Wemu kok. Panah-panah gitu. Wajib dah. Bini mula pun. Oh, duk ngepek kok tu lelaki. Lah, tak apa ha, tak boleh makan pun. Pergi beli nak ha. Oh, lah nak pun tak sama dengan ilmu kita. Aku dah alih semua. Duk alih tengah hari ku alih makan air. Ku rasa nak makan juga daging dia. Desta ya. Ya. Kena, dia lapor siap sepoh orang tak colir. Dia kata, mana pula ya? Ning lah hari daging ke poteh ni. Hei. Oh lah nak sedekah daging ni lah. Allah mujurnya ya. Hei, motih muduk murih tak ning lah kat kubal tak malai dah. Mujurlah. Baru boleh makan daging. Kerana hak orang dah mari sedekah tak ada apa dah. Dia nak makan duit terung tak leh hak dia. Dan sedekah orang ni mari sedekah klik. Sebab tu kita nak sedekah ni, hak kita nak sedekah puak ada kelu perut. Faham tak? Kita nak sedekah daging ni, sedekah ada kelu perut, dia pandai timai. Dia pandai timai rasa. Kalau hak sterik, kata akan darah kita. Faham lagi? Tu. Kalau hak sterik, gak calang sungguh lah dia. Kita dah gini sungguh. Tapi hak pandai, hak ada kelu perut, dia pandai timai rasa. Dia tahu kata, poteh leh nyanyi lah. Kalau aku tak kira, dia pengah. Wagi sepoh lip belakang tu. Allah poteh leh pula cak tung. Barulah motih dia bersenyak ngepek. Makanlah. Tak ada apa. Buat ngasai pun tak apa. Kan orang wig dia dah. Tak apa dah. Hani nak ayat tu, hak wajib tak boleh. Kita nak makan doi terung tak boleh. Ingat molek lah. Faham tu deh. Yang keduanya, nak sudah ni. Nak sudah peraik nak mati dah. Yang keduanya, nak wis selamat kita di akhirat esok ke apa nama? Di pada masa esok. Gerbesok lah ni. Yang keduanya sedekah. Dua-dua ni kena buat macam lah ni sedekah. Sedekah jariah kau sedekah biasa pun tak apalah sedekah. Tak ada buat sejik mbak. Tapi kemarin yang boleh carinya nak nyayu kawan kita dua butir. Alhamdulillah sedekah. Dia itulah kemarin. Dia atas lapar sirah pisai. Apa molek tengoklah pisai habu kita kuning dah. Dia dalam 10 butir. Sedekah. Tidak. Tak kira ada apa sedekah. Sedekah ni daripada masa esok jadi bayar. Menjadi bayar. Tu. Hak Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 jenis manusia yang boleh duduk di bawah bayar, yang pada hari itu tidak ada bayar melainkan bayar tu ya. Ada bayar tu ya. Dalam dia kata bayar aras, tak kena panah kita. Tak kena panah. Maka Nabi kata bayar tu di antaranya orang sedekah. Lah hadis Nabi kata kullu mri'in, tiap-tiap seorang ni. Ambo demo tino ya tengok. Fi zilli sadaqatihi, di bawah bayar sedekah dia.
Hak kita sedekah hari ni tu awak jadi bayar. Take away. Kita pergi mana itu? Matahari di atas. Tak siapa panah matahari pacar turun ke bawah kita. Pala kita selamat daripada panah. Tak kena panah. Tu. Tu Nabi kata, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Kita akan duduk di bawah bayar hari kiamat esok. Hari kiamat esok kita di bawah bayar. Bayar ni apa nama? Pahala sedekah kita yang dibayar. Tuhan menjadi bayar sedekah kita ni. Hatta yuqda bainan nas, sehingga selesai manusia di pada masa baru bayar itu tak ada. Apa tak ada lah. Tuan dia tak belakang lembu, tak ada kena panah. Tak ada apa dah. Allah, ning dua keselamatan ingat molek. Payah lagi ni. Haning no ya kita tak leh luar dengan ibadat, tak luar dengan ibadat. Sabi kata ada ibadat ke, moci-moci weh, toramanlah kita. Hereklah perut kita daripada masa esok. Ada setengah Nabi dia royak ke sahabat Nabi teriak belah-belah. Basah kain Nabi dia royak. Tu syaru ummati ala sanatai asyara sinfan. Umatku dibakit hari kiamat esok 12 peseng daripada masa esok. Ada 12 peseng manusia. Ada hak heret, ada hak ngakak, ada hak mengesong, ada hak perut bucik. Ada nonenyo pun ada juga. Kaki nak jalan pada masa esok. Ada hak kuda, golek tung sepawah timu. Tu rakyat tengah panah klik-klik golek tung tak ada kaki, tak ada tangi. Heret kaki rakyat tu jalan, heret dada seru. Ada ngesem sebuah orang tepak. Ada berlaku. Nabi teriak. Nabi dia royak pada Muaz bin Jabal. Sahabat Nabi royak tu. Ni royak tu. Sebab tu hari ni, sini dah tempat kita pongkan. Dunia ni tempat kita pongkan. Carilah amalan-amalan. Jangan tak heran dengan agama. Agama boleh selesaikan panha tu panha. Setiap masalah agama tempat untuk. Orang tak dekat dengan agama, orang ni susah sampai bila-bila. Siapa dia lawan Tuhan, sampai Rasul, susah. Kerana agama demon ni dah tuanya. Ni demon ni dah tuanya. Allah tuai agama. Nabi sebagai mandu untuk sapa kita. Ni ya, tu Rasulullah, pesuruh Allah. Dia jadi preseni Allah Taala tolong sapakan hukum hakik pada kita. Ni ya tu, habilah pagi ni nak wipok kita pakak reti berlaku tentang agama. Tak usah payah kerahlah dengan Tuhan, tak benar. Pandangan dia di malaikat bukan manusia seorang hebat. Tak ada hati, tak ada kesia belah. Tu ayat tu pandangan hak Tuhan. Nah, pandangan hak Tuhan ni tak ada kesia belah. Dia Tuhan kata jijak. Dia Tuhan kata bakar. Tu malaikat ayat tu. Kerana Tuhan kata alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dia lain neraka ni ada malaikat duk jaga. Alaiha malaikatun malaikat. Pandangan Tuhan ni malaikat bukan orang dak. Syidadun gagah. Tu la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak deraka sekali dengan Tuhan. Apa Tuhan suruh, Tuhan sang dia buat dah. Malaikat nak ayat tu. Lepas tu gagah bekai. Tu alaiha malaikatun ghilazun, mana bekai. Syidadun, mana gagah, kengreng. Kita sepak tadi, kita jet lutut tadi, tak berasa apa. Kita gocoh, kita tapak, tak berasa apa. Lepas tu dia bekai. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak deraka ke Tuhan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat, dia laksana apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tuhan suruh ke apa dia buat. Tuhan kata bakar. Tuhan kata jijak. Ni ayat tu kita dak akan rasa. Kita ni Allah ayat tu. Lemah sekali. Lah siapa masuk dalam mata tak lambat boleh tubik ya. Air hidung, air mata lagi. Tak boleh buat gapo dah. Lekat tulang tak boleh buat gapo dah. Gena nawi dia lekat tulang tak tubik lagi ni nak kita mana dah api nak sedap ni. Lekat tulang tak sama muka lain ayat tu. Lemah tak kita. Tak boleh buat gapo dah. Tak usah kata demi. Dia demi teruk lagi. Kau duk mengerai. Dia panggil bini hari. Memang ada lengah betis dah. Ramai wala. Ada kena tu. Ada. Bini becek betis. Demi dia mengerai dah. Sebab tu kita tak ada gapo, kosong kita. Tidak ada kekuasaan bagi kita. Kita mesti patuh
dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehidupan kita di pagi ni. Setakat itulah macam ciwi pada adalah lain kali pula. Kamu tak boleh royak habis-habis, lama habis tak boleh royak gapo. Wallahu a'lam. Soalan dia pula dah. Hai? Soalan dia malam ni. Apa dia? Ya. Tapi soalan dia apa dia dah dia. Mana ke bapa jawab dah lebih jawab semula kan boleh terbel utapon kan bagi kalau tak utapon dalam dari bapa